Assalamualaikum semua. Kalau korang dah tengok dekat Moyu punya Instagram, dia ada keluarkan Super Whelong V2 edisi ke-18 tahun. Saya tengok dekat post tu, dia punya logo cantik juga. Dan Moyu dah beritahu saya memang dia dah hantar. Tapi hari ni saya tak tahu kenapa Rubik tu dah sampai dah dekat Malaysia. Tapi hari ni dia tak hantar pun lagi. Dan hari ni adalah hari Jumaat. Kalau saya tak ambil hari ni juga, mungkin hari Isnin baru dihantar. Jadi takkan kita nak tunggu kan? Jadi jom kita terus ambil dekat FedEx. 20 minutes later. Kita dah dapat dah. Balik tak kosong. Nasib baik dia bagi ambil. Satu benda yang saya harapkan disebabkan ini adalah edisi yang terhad. Edisi limited lah ke-18. Saya sangat harap kotak dia cantik. Tolonglah cantik. So kita nak ada sedikit kelainan. Jadi jom sama-sama balik rumah. Kita unbox. Dan kita dah sampai rumah. Masa yang terbaik untuk kita unbox Super Whelong V2 edisi ke-18 tahun. Inilah Rubik yang kita dapat tadi. Saya akan buka. Saya sangat-sangat berharap kotak dia cantik. Sebab ini adalah special edition. Come on. Tolonglah. Ini kotak dia macam ni. Ini kotak dekat bahagian luar dia. Dan tak ramai lagi orang yang dapat Rubik ni tau. Jadi saya rasa saya sangat-sangat bersyukur disebabkan anda semua subscribe YouTube saya dan tengok video-video saya. Jadi Moyu hantar lagi supaya saya dapat tunjuk dekat anda semua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okey. Warna dia lain. Ini bermaksud design dia, design baru. Warna merah. Fuyo. Ni macam bag dia je. Mesti keluar macam ni. Oh, mari kita tengok. Oh, 18. Dia tulis kat sini 18. Ya Allah, cantiknya kotak dia edisi ke-18. Kita tengok apa lagi ada dekat dalam ni. Kalau saya keluarkan ni. Uyo, cantik. Rasa sangat-sangat premium. Super Whelong V2 18th Anniversary Edition. Memang terbaik. Cantik sangat design dia. Yang ni kalau anda beli Rubik macam ni, kotak dia jangan buang. Ini barang susah dapat. Mari kita sama-sama tengok macam mana rupa dia. Wow. Cantik. Tengok macam ni dia dah tunjuk kat sini ada 20 magnet integrated ball core. 8 level elasticity. Jadi sama dengan Super Whelong biasa. Dan ni apa ni? One button magnetic adjustment. Sama juga magic close finish. Tapi anda nampak tak satu benda yang menarik? Sebab kat sini dalam dia, internal piece dia Lucina ataupun transparent. Jom kita tengok sama-sama. Dia ada bagi kad macam ni. Kad yang ada tulis 18 menandakan 18 tahun. Fuyo. Saya sukalah logo-logo macam ni. Sangat-sangat rare. Mari kita tengok apa aksesori dia bagi. Ada tak bagi bag yang special edition ke? Okey, dekat dalam ni macam biasa dia ada bagi tutorial dan cara nak setting. Dan seperti yang anda pernah tengok sebelum ni, saya unbox, dia ada bagi juga set untuk kita tukar kepada spring. Dan semestinya saya memang akan tukar kepada spring. Sebab saya memang suka spring lagi daripada maglev kalau untuk Super Whelong V2 ni. Teringin juga saya nak tahu kalau transparent ni feeling dia lain. Tapi kalau tak silap saya, benda-benda transparent ni selalunya tak boleh bawa pergi pertandingan. Dan mari kita sama-sama tengok. Saya akan bawa keluar Rubik ni. Wow. Saya nampak dia punya pantulan cahaya daripada dia punya internal yang Lucina. Anda dah bersedia nak tengok internal dia? Boleh nampak dalam 1, 2, 3. Wow, cantik. Saya terfikir kalau dia nampak dalam macam ni, adakah plastik dia akan kuat? Dekat sini lah yang bestnya tau. Sebab anda boleh tengok terus kat dalam apa mekanisme dalam dia guys. Mula-mula saya akan tengok dulu dalam ni. Sekarang ni dia menggunakan maglev. Nanti saya akan tukar kepada spring. Tapi benda yang sangat-sangat menarik, mari kita buka dia punya edge dulu guys. Fuyo. Dia punya Lucina dah macam akuarium. Boleh beli ikan dalam ni. Kat sini boleh nampak magnet dia semua boleh nampak sebab dia Lucina guys. Tengok dia punya bahagian corner pula. Corner dia macam ni. Sama juga Lucina dan anda boleh nampak dia punya gear kat dalam ni. Dan kemungkinan kita boleh nampak juga macam mana
magnet dia bergerak bila kita adjust magnet system dia. Oh yo, nampak tak dalam dia? Fuh, memang best. Ini memang sangat-sangat cool guys. Bahagian dalam dia pula, fuh, memang cantik. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya ball core pun cantik. Dia punya centerpiece pun sinar juga guys. Tengok kat dalam ni. Allah, semua sinar. Boleh nampak tak? Kalau kat sini boleh nampak tak? Anda nampak tak betapa cantik ni dalam dia? Tersangatlah cantik guys. Jom kita cuba buat beberapa pusingan dulu. Kadang-kadang bila plastik dia jenis lain, dia ada perbezaan tau. Bila kita pusing dia, ada rasa plastik tu lain. Sekarang saya ambil Super Wellong V2 yang saya ada. Ini adalah versi spring ataupun versi magnetic. Anda boleh dengar tak bunyi dia berbeza? Dengar yang ini. Anda perasan tak bunyi dia macam senyap sikit? Saya suka Rubik yang bunyi senyap ni bila kita main dekat tempat awam ke kan, dekat restoran ke apa, sambil-sambil bila kita tengah main tu, dia tak mengganggu orang lain sangat. Jadi ini adalah satu perkara yang bagus. Cara untuk tukar spring sangat-sangat senang Rubik ni. Apa yang saya akan buat adalah saya akan cuba tiru sebiji-sebiji setting yang saya guna dekat Super Wellong V2 ni. Saya cuba setting dekat Rubik ni pula. Boleh tengok dia sama ke tak rasa dia. Cara nak tukar spring sangat senang. Cabut je semua dia punya center cap. Saya akan tunjuk dekat anda macam mana saya buat. Sangat simple. Kemudian ambil aksesori dia tadi. Okey, jadi kalau kita dah dapat dah semua ni, apa yang saya akan buat adalah mula-mula kita kena cabut dulu maglev yang ada ni. Cara dia senang sangat. Anda ambil screwdriver kepala rata macam ni. Kemudian tekan dan pusing. Dan dia akan terbuka macam tu. Dan kemudian anda tarik je set maglev ni. Yang maglev ni dia punya holder magnet dia warna hijau. Yang ini pula warna putih. Dan saya percaya kalau untuk tukar yang spring ni kita kena tukar dia punya macam mangkuk ni. Kita akan tukar yang ni lah. Jadi apa saya akan buat lah, saya akan letak dulu. Letak je. Kemudian jangan lupa guys, letak minyak. Kalau korang nak beli minyak yang saya guna ni, saya akan tag produk ni dekat video. Letak minyak dekat bahagian dasar dia. Sikit pun dah cukup. Kemudian ambil spring. Letak. Senang tak? Kemudian dekat atas ni kan, anda letak sikit lagi minyak kat atas ni. Okey, dah cukup dah. Penutup dia, ambil yang warna biru ni. Pasang dekat sini. Pusing sampai dia termasuk. Kemudian anda boleh tengok dia cuma kena macam ada lock lah mekanisme dia. Tekan dan pusing. Okey, dan dah siap satu. Kita buat untuk permukaan lain pula. Dan selepas ni saya akan buat cepat-cepat sikit. Yang maglev ni kalau anda nak simpan, anda boleh stack dia macam ni tau. Anda stack dia macam ni. Jadi lepas ni tak adalah dia hilang Bagi dia bercantum je macam ni semua magnet dia. Dan sekarang saya akan tukar setting dia pula. Setting ni kita akan gunakan tools dia. Mari kita tengok kat sini. Dalam nombor 1 luar bagi nombor 3. Magnet dia kita akan tukar nombor 7 Hui, senang nak nampak macam ni. So kat sinilah macam tadi saya tunjuk. Sekejap, baru saya tahu sebenarnya saya ingatkan selama ni kalau anda tengok kan, saya ingatkan benda yang hanya bergerak adalah dia punya magnet kat sini. Jadi bila kita pusing tu, yang ini akan terkeluar kan, dan ini makin lama makin ke dalam bila saya pusing. Dan dia akan terkeluar balik bila saya tolak bagi nombor 1. Nampak tak? Tapi satu benda yang saya baru tahu, sebab kali ni dia transparent, jadi saya nampak apa yang berlaku kat dalam ni. Sebenarnya magnet dekat dalam corner ni pun, dia pun beralih juga. Nampak? Oh, saya baru tahu. Menarik. Okey, dah siap dah. Sekarang ni saya akan letak minyak. Minyak yang saya pakai untuk Super Wellong V2 ni adalah 50k. Seperti biasa, saya akan pakai 50k. Saya akan break in dulu 50k ni. Kemudian saya akan pakai sedikit DX Control daripada Cuba Paradise. Yang tu memang sedap. Dia macam 50k juga, tapi dia tak pekat sangat. Sekarang kita akan break in dia. Memang
Best guys. 6.75 saat. Okay, jadi itu saja untuk video kali ni. Saya harap anda suka dan saya semestinya memang suka Super Whale Long V2 edisi ke-18 ni. Cuma satu saya tak pasti. Agak-agak berapa harga dia? Kalau korang nak teka, cuba teka dekat ruangan komen berapa harga dia bila keluar nanti. Bye semua. Semoga korang lebih laju lagi selesaikan Cube Rubik. Assalamualaikum.